Kalau korang nak jadi content creator, video ni untuk korang sebab saya nak share journey saya menjadi seorang content creator. Siapa sangka, seorang anak muda biasa yang merakam video masak ringkas di dapur rumah, hari ini menjadi antara ikon konten, kreator dan usahawan makanan paling berjaya di Malaysia. Tiada kontroversi, tiada drama, tiada sensasi murahan, tetapi namanya dikenali, produknya dipercayai dan setiap langkahnya menjadi rujukan ramai. Itulah Khairul Aming. Ramai menyangka kejayaannya datang kerana nasib atau kebetulan viral. Hakikatnya Khairul Aming bukan berjaya kerana tuah, tetapi kerana disiplin yang luar biasa. Ketika orang lain upload bila rajin, dia konsisten setiap hari. Ketika orang lain berhenti bila view rendah, dia teruskan tanpa jemu. Bertahun-tahun dia membina kepercayaan penonton, satu video demi satu video, tanpa mengharapkan hasil segera. Apa yang lebih menarik, kandungannya sangat ringkas dan mudah difahami. Tiada ayat berbelit, tiada drama panjang, tiada cubaan untuk kelihatan hebat. Setiap video terus ke inti, senang ditiru, senang diingat dan senang disukai. Dari situlah lahir rasa aku pun boleh buat, dan dari situlah terbinanya hubungan yang kuat antara dia dan penonton. Khairul Aming juga tidak pernah lompat-lompat niche. Dari awal hingga hari ini, fokusnya jelas dapur, masakan dan makanan. Bila orang fikir resepi mudah dan sedap, nama Khairul Aming terus terlintas di fikiran. Inilah kekuatan positioning yang ramai terlepas pandang. Dia tidak cuba jadi semua benda, tetapi menjadi sangat kuat dalam satu perkara. Di sebalik kejayaan sambal Nwiti dan empire bisnesnya, ada satu nilai besar yang sering dilupakan. Personal branding yang bersih dan dipercayai. Tiada kata-kata kasar, tiada menunjuk-nunjuk, tiada isu sensitif. Hasilnya bukan sahaja penonton selesa, malah jenama besar yakin untuk bekerjasama. Kepercayaan inilah aset paling mahal dalam dunia digital hari ini. Kejayaan Khairul Aming sebenarnya membawa satu mesej penting. Orang biasa boleh jadi luar. Biasa jika sanggup buat perkara yang luar. Biasa secara konsisten, bukan semalaman, bukan seminggu, tetapi bertahun-tahun. Dan dalam video ini, kita akan bongkarkan kenapa strategi yang nampak simple. Inilah yang menjadikan Khairul Aming satu fenomena dan apa yang kita semua boleh belajar daripadanya. Teruskan menonton, kerana kisah ini bukan tentang seorang individu semata-mata, tetapi tentang disiplin, fokus dan keberanian untuk konsisten ketika orang lain sudah lama berhenti. Saya mula belajar buat video dari 18 tahun yang lepas. Time tu umur tingkatan 2 baru first time belajar buat video. And then 2016 barulah saya buat video masak for the first time ever. Time ni memang tak ada kelengkapan kat rumah. Kita guna apa saja yang ada untuk start buat konten. Tak ada green screen, kita tampal kat dinding. Tak ada meja, kita shoot dekat lantai. Tak ada tempat shooting, kita cari rumah sewa, duduk dalam tu. And then kita guna je dapur yang sedia ada. Cari meja, letak lampu, letak tripod kamera. And then kita buat video masak. And then bila dalam tu dah sempit, kita ambil bilik tidur, tukarkan jadi studio kecil dekat rumah. Studio kecil ni lah yang kita orang guna untuk shoot video masak bulan puasa lah, and then video masak yang lain. Dan bila dah penuh dah barang dalam bilik tidur tu, kita pindah pergi ke studio. Finally ada tempat yang selesa. Tapi semua ni ambil masa. Kita bukan upgrade overnight, memang ambil masa. Yang penting kita mula dulu, lepas tu kita improve from time to time. Tapi bila jadi content creator ni, kita bukan buat video saja. Kalau boleh kita bagi additional value juga kepada komuniti dekat sekeliling kita. Jadi saya dilahirkan dan dibesarkan di Kota Baru, Kelantan. So bila dah jadi content creator, saya decide untuk give back kepada komuniti dekat sana. So kita mulakan perniagaan sambal dengan satu lot kedai kecil dekat tepi jalan. And then sekarang alhamdulillah dia dah berkembang kepada 2 buah kilang besar di Kota Baru, Kelantan. And kita ada lebih daripada 80 orang tenaga kerja. So pejam celik sekarang dah masuk tahun ke-8 saya buat konten masakan. And then alhamdulillah sekarang dia dah jadi my full time career dah. So kalau ingat balik kan, dulu-dulu sebenarnya kecil je industri content creator dekat Malaysia ni. Tapi bila wujudnya TikTok, saya happy sangat sebab dah makin ramai content creator tampil ke depan. Kita boleh bertukar pendapat, boleh bertukar idea. And zaman pun dah berubah dah. Kita bukan lagi jadi content creator yang buat video saja, tapi boleh juga jadi content creator yang jadi entrepreneur. So thanks to TikTok sebab wujudkan platform yang mudahkan semua content creator untuk tampil ke depan, untuk bertukar idea, bertukar pendapat, untuk berkarya dengan orang ramai.
And thanks to you guys juga yang menonton ni sebab menyokong kita daripada dulu sampailah sekarang. Jadi kepada semua content creator di luar sana, saya nak ucapkan selamat berkarya, and then jangan berhenti sebarkan kebaikan untuk negara kita Malaysia yang tercinta. Amin ni, I perasan dia bukan kaya semata-mata sebab dia jual sambal nyek dia jual sambal dinding dia. Tapi dia berjaya sebab dia sangat-sangat baik dengan orang sekeliling dia and community. I bagi contoh paling dekat lah. Korang tengok sendiri, tahun ni dia still konsisten bagi benefit dekat pekerja dia. Dia tutup kilang dia satu hari, dia bawa semua staff dia pergi shopping baju raya full set. Dia bawa semua staff dia beli barang dapur untuk staff punya family. Bukan untuk staff tu je, family staff pun dapat. Dia bagi bonus raya, dia bawa semua staff dia pergi berbuka dekat hotel. And just a disclaimer, I'm not saying that semua majikan kena buat exactly apa yang Kak Dor Amin buat. Sebab once again, inilah benefit yang sebenar. Bukanlah kewajipan majikan macam cara Makido SP, Perkeso, bagi AL, apa semua tu. Inilah yang kita panggil inisiatif seorang majikan untuk make sure pekerja dia bekerja dengan happy. Sebab at the end of the day, semua kerja stress, semua kerja ada kesusahan yang tersendiri. But what makes a staff, individu berkualiti yang menggerakkan company tu untuk buat duit, nak stay dekat company tu, sebenarnya ada satu je, layanan baik dan adil daripada majikan. Bukanlah pasal gaji semata-mata. Yes, of course, keuntungan semua company tak sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi bila kita cakap pasal memberi, it's not about the amount. It's about niat kita sendiri nak menggembirakan hati orang, kita nak meringankan beban orang walaupun kecil. Contoh random lah, sebab benda ni memang ada kat tangan I. Boleh jadi you bagi dekat staff you Milky Zeus Coffee ni. Harga baru RM15.50, boleh beli dekat Ayam Maluri. Gesture kecil macam ni pun dah boleh buat staff you happy sebenarnya. Sebab trust me, ada hubungan yang baik dengan manusia, especially pekerja kita sendiri, takkan merugikan you sesen pun. Walaupun kita sendiri yang kena keluar duit lebih untuk diorang. Betul, niat kita memberi tu kena ikhlas. Tapi percayalah I cakap, indirectly you sendiri akan nampak impact tu through performance kerja staff you. Betapa harmoninya company you. Tak ada work politics, tak ada drama. Semua happy and insyaAllah semua berjalan lancar. Kita ambil contoh KA lagi lah. Pernah korang nampak staff KA sendiri viral keluar statement yang bukan-bukan pasal company tu? Tak pernah kan? So that alone speaks loud and clear about how KA is as a leader. Itu je lah yang nak bebel hari ni. Share lah video ni so that boleh jadi teladan yang baik untuk semua orang yang tengok video ni. Mana tahu kita ni yang pekerja pun insyaAllah one day ada company sendiri, ada staff sendiri. So insyaAllah I doakan kita semua makin berjaya dan kita dapat bantu orang sekeliling kita dengan kejayaan kita tu. So donor-donorkan and selamat repost. And kepada Kak Dor Amin, cikgu memasak bulan puasa of the year, tahniah and thank you sebab tunjuk contoh yang baik untuk majikan-majikan kat luar sana. Dia bukan anak datuk, tak ada investor, tapi sekarang kilang dia ada 2. Ramai orang kenal Kak Dor Amin sebagai founder Sambalnya yang sekarang buat 7 juta sales setahun. Tapi ramai yang tak tahu cerita belakang tabir. Macam mana dia mula, dari bawah, dari zero, dan bukan sekali gagal tapi berkali-kali. So mula-mula dia ni kerja dalam bidang online guys. So lepas tu kerja dalam logistik. Tapi waktu umur dia 25, dia mula try berniaga. Dia jual makanan sihat tapi gagal. Dia jual baju, jual template, semua pun tak jadi. Tapi dia tak stop. Dia test banyak benda sebab dia faham satu benda. Kalau nak jumpa apa yang jadi, kau kena sanggup gagal dulu. Tahun 2020, masa umur dia 28 tahun, dia buat keputusan besar. Dia quit kerja dan full time buat konten. Dia buka channel YouTube, nama dia waktu tu adalah Rasa Pop. Dan dalam masa setahun, boom, 500,000 subscribers. Kau tahu tak kenapa naik cepat? Pada pandangan aku lah. Sebab dia punya konten jujur, steady dan konsisten. So hari-hari dia share video masakan dia. Untuk aku taklah fancy pun. Just sekadar kamera, dapur rumah, suara. Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Tapi benda tu connect dengan orang tau. Dia tak terus jual produk. Dia build audience dulu. Dia bina kepercayaan. So bila followers dah trust, baru dia launch Sambal Nyet ni. So tahun 2021 dia release dan dalam masa 4 bulan je dia buat RM1 juta sales. 1 tahun pertama dia buat 86 juta sales. Satu SKU je weh. Tapi sebab konten dia padu, brand dia kemas dan dia guna strategi direct to customer, semua orang beli direct dari dia. Tak ada agent, tak ada stokis. So dia tak stop kat situ. Okay, duit untung tu dia tak gunalah untuk flex beli jam Rolex ke Lamborghini ke kan. Dia buka kilang sendiri, dia manage operasi sendiri, bukan sebab nak nampak hebat tapi sebab nak jaga kualiti dia tu. So pada tahun 2023 dia launch produk kedua, namanya Dendeng Nyet. Dan korang tahu tak, dalam masa 3 minit 39 saat RM1 juta sales sold out dekat TikTok Shop. Terus pecah Malaysia Book of Records. So hari ni Kak Dor Amin ada 2 kilang. Ada tim sendiri, ada konten hari-hari,
dan lebih 5.2 juta followers kat TikTok. Dia bukan founder biasa-biasa guys. Dia adalah brand yang hidup. Yang best, dia tak pernah lupa asal dia. Dia masih buat video dan masih engage dengan dia punya followers. Masih cerita struggle dia. Dia faham orang beli bukan sebab sambal dia sedap, sebab dia orang percaya dekat dia. So kalau korang tengah fikir nak mula bisnes tapi risau sebab modal sikit, tak ada team, tak ada plan, bro, Khairul Amin pun mula dari bawah. Tapi dia buat betul-betul. Dia belajar dari kegagalan. Dia tak give up guys. Dan sekarang dia buktikan yang hidup-hidup, yang kalau kau konsisten, ada strategi dan takut nak mula dari kosong, kau pun boleh grow. Simpulannya, kejayaan Khairul Amin bukan tentang siapa dia hari ini, tetapi tentang apa yang dia lakukan setiap hari. Konsisten ketika tiada siapa memandang, fokus walaupun hasil belum kelihatan, dan berdisiplin walaupun tiada jaminan kejayaan. Dia membuktikan bahawa kejayaan tidak perlu bising, tidak perlu kontroversi, dan tidak perlu menjadi orang lain. Cukup dengan menjadi diri sendiri, buat perkara yang betul dan ulangi ia tanpa jemu. Kisah ini sepatutnya menyedarkan kita semua bahawa dalam dunia yang penuh jalan pintas, orang yang sanggup berjalan perlahan tetapi tidak berhenti, akhirnya akan sampai lebih jauh. Dan mungkin kejayaan seterusnya bukan milik orang yang paling berbakat, tetapi milik orang yang paling konsisten.